Assalamualaikum. Hari ni kita tak ada nak mancing lah. Hari ni kita nak sahur, nak cari anak ikan lah. Anak ikan puyuh. Sebab ada orang tak, dia kata dia nak bela lagi satu, dia nak bubuh dalam kolam dia. Dia pasal dia ndak yang liar punya. Tengoklah, insya-Allah kalau ada ke kita bawa balik lah. Kalau tak ada nak buat macam mana kan. Maknanya kita nak sahur ikan apa ni? Ikan puyuh, ataupun ikan betuk lah. Ikan betuk lah. Kita cari dalam kawasan kelapa sawit ni lah. Air, sebab sekarang air dah kering dekat parit-parit, dia kemarau. Mungkin senang kita cari sikit kot. Tapi apa pun kita cubalah. Lueh. Kelapa sawit ni kita try tengoklah. Dapat, tak dapat pun tak ada apalah kan. Ini kawasan dia. Kawasan ni kita try tengok Tengok nampak macam apa ni, ada tu riak-riak dia ada banyak. Kita try lah tengok macam mana. Kita cuba tengok. Kita pakai sauk ni. Sauk pun sempang perenang aja buat ni. Janji ada je sauk ni. Tapi kita gunakan batang ni steel lah. Ini yang kita guna untuk laut ni. Tak apalah. Yang penting ada ni sempang perenang aja ngikatnya. Udah lama dah ni. Alang-alang randuk. Ambil randuk terus. Ketam banyak. Dapat seekor puyuh. Yang kecil-kecil ni kita buang balik lah. Dalam air tu. Dapat dah. Seekor lagi. Dalam sampai sini. Ini kita bukan apa nak buat bela.
Oh, dapat 2 ekor. Jadilah kecil pun kecil, jadi dia besar lah nanti. Dapat lagi seekor. Kecil-kecil ni okey lah. Dapat ni. Oh, dapat seekor. Jadi dia nyorok. Kalau mancing ni payah dia nak dapat. Ini dapat okey lah. Ui. Dapatlah berapa ekor? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Op. Dia atas ni senang tengok. Berapa ekor tu? 1. Seekor dah mati pula dah. Dia hidup buat akal dia. Pandai dia buat akal. Pandai kamu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey lah. Janji tak ada kumpau. Dia besar-besar ini okey lah. Dia punya tu. Ini apa ni? Ini kalau mancing payah nak dapat ni. Betul-betul halus dia cerdik tu. Ni. Dia orang tak tahu dia orang nak buat apa entah. Yang ini kalau nak ikut benih dia ada dekat perikanan tu. Dia orang ternak ni tapi ikan apa ni? Ikan benih puyuh siam besar tu ini yang ori punya. Pandai dia. Okey, alhamdulillah hari ni. Hari ni kita dapatlah berapa ekor apa ni anak puyuh.
Dia walaupun nampak riak air tu banyak, tapi bukan senang tau nak sauk tu, sebab dia masuk dalam tanah. Tepi-tepi selut tu kan, dia masuk dalam selut. Memang payah sikit lah nak dapat kan. Kalau tempat tu tak luas, InsyaAllah boleh dapat banyak. Ini dia tempat luas tambah dekat anak sungai tu, dia memang payah sikit lah nak dapat. Dia kena ngendap pula. Nak tebor jala memang tak boleh, sebab kayu banyak, ransang banyak kan. Kita dapatlah untuk buat hajat orang, hendakkan anak-anak puyuh kan. Kita pun bukan nak jual pun, kita sambil penuhkan aktiviti, penuhkan hajat orang. Okey, assalamualaikum dan salam horas.